Kena. Ui. Makan. Hello guys, assalamualaikum guys. Petang-petang selamat datang guys. Petang ni aku nak casting haruan dekat kampung. Sekarang ni lepas hujan. Jadi sekarang ni cuaca masih mendung lagi guys. Macam korang tengok sana tu. Sana tu masih mendung lagi guys. Hujan lebat tadi, tapi tak lama lah, lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Dan air sekarang ni tengah macam ni. Pada kat kampung aku itu bola pada korek. Lepas tu tak sampai 3 bulan dah penuh balik dah dengan lumut-lumut macam ni guys. Jadi okey lah kan. Kalau time-time macam ni biasa haruan banyak melepak kan. Jadi kita try tengok macam mana. Dan petang-petang ni kita santai. Mungkin tak adalah hasil curut-curut pun tak apa guys. Janji adalah manis-manis kan. Nampak tak? Dah ada dah kat bawah ni. Haruan ni kat tepi-tepi ni guys. Dia duk main-main kat tepi ni, dia melepak. Okay, jadi aku nak set up barang tu apa yang patut. Lepas tu kita try gasak dekat kampung je. Kita main santai je petang ni guys. Okay, kita try lah. Tapi tak adalah hasil untuk petang ni guys. Okay, jom let's go mancing. Kena pun. Alhamdulillah. Aku dengar dia menyambar anak ikan guys. Alah, lucut. Aduh, hai. Lucut guys. Aku dengar dia duduk menyambar anak ikan kat situ. Aduh, hai. Lucut. Alah, lucut lagi. Aduh, hai. Lucut lagi guys. Tak sini dah berapa kali aku lucut guys. Aduh, nampak gelombang dia kejar dia guys. Siup tu lah. Ada rezeki ya guys. Nampak gelombang dia kejar dia guys. Ya, strike lagi guys. Strike lagi guys. Alhamdulillah. Okay. Oh nice. Strike pertama guys. Alhamdulillah. Ada juga situ. Baru guys. Strike pertama. Alhamdulillah. Tak kumpau. Saya sehat ni guys. Boleh lah Cik. Ada berapa ekor? Baru seekor. Baru ni? Tapi dia duduk nyam-nyambar anak ikan tadi kat sini. Saya baling sekali je dapat. Okay guys. Boleh lah Cik. Seorang tak habis. Ada juga ni dia tadi duduk nyam-nyambar anak ikan. Saya baling sekali je dia sambar ni. Memang rezeki lah Kim. Betul lah Cik. Okay guys, alhamdulillah guys, terbaik. Set pertama Ini air dah macam mana sikit kan. Air Nyambar senang. air dia dah naik sikit je. Kalau tak kan dia kering je. Kerang tu dia susah sikit nak nyambar. Betul. Okay, step pertama. Okay, size ni kapau buat makan guys. Baru geng. Mantap. Kena juga step pertama. Aku nak try baling kat bawah jambatan ni guys. Tengok dari tadi duk ada yang nak angkat bawah ni.
Kena. Ui. 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 Alhamdulillah. Ui, besar guys. Besar guys. Monster geng. Tu guys. Alhamdulillah. Kasar ni geng. Padu guys. Yang garan sekilo ada ni guys. Mantap geng. Kasar ni. Ni sofrok. Sofrok aku telan guys. Kau. Padu guys. Telan habis guys sofrok. Mantap. Kasar geng size. Alhamdulillah. Ni anggaran sekilo guys. Sekilo dia ni. Mantap. Mantap guys. Aduh. Sofrok telan habis Mantap. Kau punya ni. Aduh, samaran dia. Aku punya pelayar pula tertinggal guys. Mana yang nak ambil sofrok macam ni. Okey. Alhamdulillah dapat sofrok. Ni dia. Padu kau punya guys. Mantap. Alhamdulillah. Ni pun dah nak maghrib guys. Okey lah, strike 2 ekor. Jadi itulah nak set mana. Okey, cukup lah nak maghrib ni guys. Jom kita balik. Lepas tu aku akan buat conclusion sikit dah guys. Okay, jom kita balik dulu guys. Okay guys, jadi alhamdulillah setakat tu je lah guys cerita untuk petang ni guys. Ada yang lucut kan, ada yang strike, dan bonus untuk petang ni alhamdulillah dapat seekor sasi gorgon guys. Memang padu lah, saiz orang kata sekilo tu ada kan, pada aku sekilo tu ada. Sekilo lebih tu tak sure lah, tapi sekilo tu memang dah pasti guys. Memang kasar. So aku baling main celup dekat tepi semak dan meletup, tahu-tahu ada kat situ guys. So alhamdulillah rezeki aku kat situ kan. Okey lah, di mana manis aku casting pun sekejap je. Sekarang ni pun korang tengok lah. Korang tengok dah makin mendung guys. Ni dah start hujan kencang-kencang dah. Tadi pun aku mancing pun baru lepas hujan. Ni pun dah nak maghrib dah. So guys, macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Bye bye. Assalamualaikum.